Baik, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terkini, Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran yang kencang dan laut bergelora bagi kategori pertama dan kedua seperti yang ditandakan dengan warna berkenaan, yang mana keadaan angin bergerak dengan kelajuan boleh mencapai sehingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Baik, seterusnya kita lihat paparan imej gemar radar. Apa yang berlaku pada ketika ini di ruang atmosfera negara kita. Yang mana dapat kita perhatikan keadaan hujan berserta ribut petir berlaku di negeri Kedah, beberapa kawasan di negeri Kelantan, Negeri Sembilan dan juga di timur Johor. Yang mana kita jangkakan keadaan cuaca lembap ini akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam masa lagi. Manakala di bahagian Sabah dan Sarawak pula, keadaan hujan turut dicerap melibatkan di bahagian Miri dan juga di Kudat serta pantai barat bagi di negeri Sabah, yang mana kita jangkakan cuaca lembap ini boleh beransur reda pada malam nanti. Baik, sekian saja dahulu informasi cuaca yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Sebelum kita berpisah, kita tinjau dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan indeks pencemaran udara IPU di seluruh negara. Sekian laporan saya, Muhammad Farid. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.